Puan Melati sampaikan salam pada semua, ucapkan selamat tahun baru pada semua. Okey, saya rasa setakat tu saya serahkan pada Dr. Azmah. Silakan Doktor. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siri yang ketujuh dah. Alright, so Alhamdulillah set up untuk akaun sendiri apa ni semakmo.edu.my dah selesai. Alright, dan mengikut Cikgu Nora, cikgu-cikgu semua dah ada ID masing-masing. Betul? Cuma student je lah belum ni lagi. Okey, so kita nak mulai hari ni saya nak share tentang macam mana nak gunalah benda ni, right? Tujuan pertamanya adalah untuk kita start collect data, untuk kita untuk nak membuatkan kita layak apply for Microsoft Showcase School, insyaAllah dalam bulan 6, bulan 7 macam tu. Dan yang keduanya nak betul-betul kata nak menjadikan transformasi digital itu realiti lah, right? Dan kita memilih melakukan transformasi digital untuk Semakmo menggunakan tools Microsoft. Okey, dengan adanya akaun sendiri ni lagi senanglah kita nak manage. Sebabnya ada 5 ada sedikit isu, right? Oleh kerana saya rasa Kementerian Pendidikan memilih untuk menggunakan Google secara total. Tapi kita dah berbincang dengan BSTP, kalau sekolah nak menggunakan Apple ataupun Microsoft tak ada halangan. Jadi tujuan kita inisiatif ni adalah untuk menggunakan Microsoft tools untuk melakukan transformasi digital untuk sekolah masing-masing. Right? So kita dekat Malaysia Malaysia ni ada banyak Microsoft Showcase School. InsyaAllah negeri Terengganu katanya tahun ni 90. Kalau ikut dah masuk dah duit PCG yang baru, semua belum tengok lagi. Okey. Jangan lupa tutup aircon, tutup mikrofon. Alright, okay, so untuk menggunakan Microsoft Tools ini, yang pertama saya nak tunjuk macam mana nak menggunakan Microsoft Teams untuk 2 tujuan. Tujuan pertama adalah untuk kita menggunakan Microsoft Teams untuk pengajaran lah, ya, for teaching purposes. Dan yang keduanya untuk menggunakan Microsoft Teams untuk tujuan pentadbiran. Jadi kita kena tunjuk dua-dua tu, kita kena cari collect evidence dua-dua tu untuk kita punya apa orang kata, untuk kita punya self nomination nanti untuk kita mendapatkan status Microsoft Showcase School tu. Alright, saya akan tunjukkan tools-tools mana yang boleh kita gunakan untuk mencapai kedua-dua kerja dia lah, satu untuk teaching dan satu lagi untuk management. Alright, so tools yang pertama yang kita nak mahirkan diri adalah Microsoft Teams. Sebabnya dia bermula di situ. Organisation boleh kita buat di situ. Alright, jadi daripada situ nanti baru kita tengok tools-tools lain yang boleh kita gunakan. Tahun ini, seperti tahun lepas juga, tapi tahun ini lagi inilah. Tema segala macam inisiatif digital transformation ni adalah AI. Tak kisahlah you guna tools apa. Google pun dia fokus pada AI. Apple pun dia fokus pada AI. Canva pun dia fokus pada AI. Jadi kita nak kena gunakan tools-tools AI yang ada di dalam Microsoft untuk menunjukkan yang up to date lah kitanya. Kan? Jadi dua benda dekat Microsoft ni yang kita boleh gunakan as AI. Satu adalah the learning accelerators. Learning accelerators seperti yang pernah saya cakap lah kan, adalah AI assisted tools. Right? Maknanya dia adalah tools-tools yang dah embedded di dalam AI. Dan yang keduanya adalah Microsoft Copilot. Hari ni kalau kita login Microsoft 365 menggunakan semakmo.edu.my, you akan dapat version Copilot yang untuk education. Right? Kejap lagi saya tunjuk. Apa bezanya? Bezanya ada untuk teaching. Maknanya you boleh buat RPH, boleh buat all kinds of things yang related untuk teaching menggunakan Copilot. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni dia Copilot macam ChatGPT. Semuanya sama je. Tapi hari ni kita ada that division. Maknanya kalau you login menggunakan account yang .edu.my ataupun .edu lah, tak kira lah MY ke Brunei ke whatever, you akan dapat version Microsoft Copilot yang untuk mengajar. Kalau you login menggunakan account personal yang you bayar, dia akan keluar tak ada yang mengajar tu. Alright?
Kalau you guna enterprise, lain pula dia punya version. Right? Jadi oleh kerana kita dah ada ID kita sendiri ni, maknanya kita akan dapat Microsoft Copilot yang ada version untuk teaching. Okay? So those are the two things yang kita nak explore lah. Tadi macam saya cakap dengan Cikgu Nora tadi, kita semestinya lah semua cikgu di Semakmur nak terus guna semua. Tak lah macam tu kan. Kalau pada saya lah kita buat stage by stage. Ada cikgu yang dah selesa menggunakan IT. Ada cikgu yang belum lagi, baru nak explore. Ada yang tak nak langsung. Alright? So kita mula dengan cikgu-cikgu yang selesa. Senang nak buat kerja. Right? Kalau cikgu-cikgu memang selesa menggunakan teknologi dalam pendidikan, you want to explore, you want to learn more, you want to make a difference with your students. Kita nak you ke depan. Alright? 5 orang ke 10 orang ke tak kisah. Saya tak pernah tak suka paksa. Alright? Kadang-kadang bila paksa tu dia memang tak boleh kan. Ada dulu saya pernah experience lah. Saya mengajak buat workshop dekat one of this school kan. Memang dia dah kalau kata nak pension baru 50 je umurnya pun kan. Tapi dia memang IT ni dia nervous sangat-sangat. Jadi saya tengok pun saya rasa kalau saya suruh, saya paksa pengsan cikgu ni kan. So yang cikgu-cikgu yang jenis macam tu kita biarkan dulu. Kita tunjuk pelan-pelan. Alright? So we work with those people yang dah selesa menggunakan teknologi. Yang ada laptop sendiri, yang ada all kinds of this canggih-canggih punya iPhone dan sebagainya kan. Maknanya you dah memang teknologi savvy. Alright? All I need to do now is ajar you macam mana nak guna tools-tools yang ada untuk kita mengajar dan untuk kita buat school management. Alright? Okay, saya nak mulakan hari ini nak tunjuk dengan Microsoft Teams. Cikgu-cikgu semua yang ada dah gunakan dulu yang the 5 punya. Alright? So hari ini kita nak tengok yang menggunakan Semakmur punya ID. Okay? So let me share my screen first. Nampak Okay. Yep. Mana ke pergi saya punya? Okay. Alright. So kalau kita login, bila kita nak login menggunakan tools Microsoft ni, login kepada Microsoft 365. Right? Jadi bila kita login kat Microsoft 365, dia automatically akan bagi you this sekarang ni lah. Dulu dia tak keluar macam ni. Sekarang ni dia akan automatically bagi you the Copilot punya version. Right? Kita tengok dekat sini Bila you login dengan Microsoft 365 Microsoft Education punya account, you ada dekat sini. You ada create, you ada library, alright? You ada conversation, you ada agents pun. Agents pun ni kemudian kita belajar. Alright? Those are some of the things yang ada. Bila kita create, dan kalau you nak pergi kepada tools-tools yang lain, you just click apps ni. Dan dia akan bukakan all the other tools yang available to you. Remember, you ada semua tools Microsoft that is available. Cuma yang tak adanya ialah you tak ada yang desktop version. Yang kita punya ni, yang free account ni, dia hanya bagi kita yang the online version, which to me is good enough. Alright, jadi kalau kata kita nak start Microsoft Teams ke apa ke, you can actually start daripada sini. Alright, so saya nak mulakan dengan Teams dulu, the Copilot, the chat punya ni nanti kita tengok lain. Sekejap saya guna account apa ni? Oh, okay. Ini saya guna account lain. Sebab tadi tak nampak dia punya ni. Baik, saya sign out sini dulu. Okay. Ini adalah account Microsoft Teams menggunakan account Semakmur. Kalau tengok dekat sini, semakmur.edu.my. Right, sekejap. Ini dia. Apps. Okay, kalau kita pergi ke Copilot dekat sini. Oh. Kemudian saya tunjuk di ini dulu, Microsoft Teams ni dulu.
Okay, so bila kita start baru punya account ataupun baru punya ni, oleh kerana saya tak ada lagi lah kan buat Microsoft Teams di dalam Semakmur, jadi kosong lah. Kalau cikgu-cikgu yang baru mula, akan kosong juga lah maknanya. Akan ada 2 tile ni aja. Tile untuk join dan tile untuk create. Alright, jadi what you need to do is you are going to create a classroom. Alright, menggunakan Microsoft Teams. Okay, so untuk nak buat apa-apa dalam Microsoft Teams, kita kena create Microsoft Teams punya ni lah. Alright, jadi yang ni kita dah buat dulu kan, saja saya go over je saja. So you start off dengan create a team. Okay, macam seperti yang kita kata dulu, ada 2 jenis team. Ada 4 jenis team yang kita boleh create. Untuk kita akan gunakan kelas team ni saja. Yang lain-lain ni cikgu boleh explore. Kalau kata nak gunakan staff team ni untuk pentadbiran pun boleh, up to you. Alright, tapi fokus saya hanya this class team ni saja. Alright, so kita boleh start off with this class team. Katalah saya create one. Namanya ialah learning teams. Kalau nak buat description boleh for training purposes. Contohlah Alright, so kita create one. Okay, so sekarang ni kita dah ada volume. Then bila kita create team tu step by stepnya, mula-mula you create the team, kemudian you add your students in. Alright, saya dah pernah tunjuk 2 cara kita nak add student. Satu adalah type nama. Kalau kata saya letak dekat sini nama Cikgu Nora. Ni kan, betul tak? Saya masuk je lah. Jadi salah satu cara lah, maknanya kita buat manually. Masukkan satu-satu nama. Alright. Kalau student kita ramai, cara ni akan mengambil masa yang lama. Jadi kita nak skip yang tu, tak nak guna cara ni, kita guna cara lain. Right? Dan saya pernah tunjuk juga, saya rasa cara lain untuk nak memasukkan student ke dalam Microsoft Teams adalah dekat nama Teams itu, ada 3 titik ni. Right? You go to Manage Team. Alright, you go to Manage Team, kemudian you go to Setting. Alright, kat Setting ni, kita bolehlah kalau nak edit apa-apa, nak tukar nama Teams tu ke, ataupun nak letak gambar kelas kita dekat sini ke, up to you. Alright, you can actually edit di team ni mengikut apa yang kita nak. Alright, tapi yang pentingnya dekat sini, kita nak pergi ke team code. Alright, bila kita pergi ke team code ni generate. Okay, this is the code yang kita boleh bagi pada student, suruh student masuk sendiri ke dalam kelas kita. Alright, ni pun saya dah pernah tunjuk hari tu kan. Jadi petang ni untuk practice purposes, saya nak cikgu ambil ambil kod ni L kecil LBTLZ7A. Ambil kod ni dan saya nak cikgu join my team, learning team saya tu. Alright, kat mana nak join tahu kan? Pergi balik dekat team tadi tu, join team with a code. Alright, join team with a code, kemudian cikgu boleh masukkan kod ni dan cikgu akan masuk ke dalam kelas saya. Alright, jadi dengan student pun saya nak encourage cikgu ajar student cara ini. Jangan cikgu masukkan secara manual. Sebab kita nak student tu tahu macam mana. Nanti bila kita create ada teams, dia tahu macam mana nak masuk. Alright, so it's not a waste of our time lah kan. Kita tak perlu buang masa nak masukkan satu-satu. Alright, so daripada awal lagi kita latih student kita, if you are joining a team, this is what we do. Maknanya dia akan buka juga Microsoft Teams dia, dan dia akan join a team with a code, dia akan masukkan code yang kita bagi pada dia. Alright, so that's one So that's the first step. Jadi kalau dah masuk tadi tu, kalau saya pergi balik kepada saya punya members, saya akan ada baru 1 orang masuk. Okay,
Yang lain pun cikgu-cikgu yang lain dah ada ni kan. Boleh log in you punya Microsoft Teams. Alright, you ada dua choice, boleh log in Teams ataupun boleh log in Microsoft 365 dan cari Microsoft Teams masuk. Alright. Dan masuk join team ini menggunakan kod yang saya bagi tadi. Alright, saya bagi 5 minit. Cuba masuk. Kalau tak tahu, kalau ada masalah, cakap. Tanya soalan, buka mikrofon, boleh tanya. Okey tak? Yang lain-lain? Yang sekolah rendah, doktor belum ada lagi ni, ID. ID, okey. Yang sekolah Nanti menengah, saya berapa orang bagi ada yang, kat sini? kalau sekolah menengah sepatutnya ada dalam, ada 8 orang yang hadir. Okey, boleh tak yang 8 tu masuk? Doktor nak tengok balik semula yang tu, Yang mana? kod tadi. Oh, kod. Ada tak? Ada siapa-siapa yang ada masalah nak login ke? Tak tahu mana nak pergi? Jangan malu-malu tanya tau. Sebab benda ni kalau nak jadi, kalau kita nak bagi jadi betul-betul, you have to ask me question if you don't understand. Kalau tak nanti kan, sampai bila-bila kita ada masalah. Clear the problem, make sure you are orang kata on board, dan nanti senang kita nak buat kerja. Belum ada yang masuk lagi ni? Saya tunjuk sebelum Alright, nak login ataupun nak mula, we go to saya nak cikgu, oleh kerana kita akan menggunakan tools Microsoft, saya nak cikgu install Microsoft Edge dekat cikgu punya laptop. Alright? Tak mau guna Chrome, tak mau guna Google Chrome. Boleh guna, tapi saya tak nak guna Google Chrome, saya nak cikgu guna Edge. Sebab Edge is Microsoft punya browser. Alright? So, you pergi ke Microsoft Edge, first thing that you need to do is log in kepada Office. Okay? Microsoft Office ni. Right? Saya ni sebab saya dah log in, dia akan keluar, saya dah log in lah. Kalau orang yang tak log in lagi, dia akan keluar untuk you log in. Right? Jadi log in menggunakan ID yang telah diberi oleh smartmore.edu.my itu. Right? With the ni, dan cikgu akan dapat inilah nanti. Bila you dah log in kat situ, cikgu akan dapat all of this. Cikgu tengok dekat sini. Tadi beza kan? Tadi tak ada teach ni kan? Masa yang saya buka yang mula-mula tadi. Sebabnya saya bukan login menggunakan id.edu.my. Ini bila saya gunakan id.edu.my, ada teach kat sini. So maknanya ini boleh kita gunakan untuk nanti bila kita tengok closer ni, cikgu tengok dia nak buat ERPH, curriculum planning, homework assessment, study aid, semuanya ada. Dia akan memudahkan cikgu banyak. Right, kalau kita tahu nak gunakan benda ni, it will actually reduce a lot of your work. Sebab benda ni boleh dibuat, dibina dengan cepat. Right? So ini orang kata apa yang sedang berlaku sekarang lah. Right? Tak kisahlah tools apa yang kita guna hari ni, memang kebanyakan tools ni, kalau kita guna Google Gemini ke apa ke, memang ada yang untuk teaching sahaja. So Microsoft Copilot pun sama lah. Right? Jadi oleh kerana kita dah decide nak guna Microsoft, jadi kita guna Copilot punya lah.
Right? Dia sama je caranya untuk dia guna dengan yang lain-lain tu. Okay? Alright, so let's take a look again. Okey, masih belum masuk lagi. Tak apa. Okey, saya tak nak tunggu sebabnya kan kita habis masa. Alright? So, sementara saya bercakap ni, those who are yang dah ada ID, cuba masuk saya punya kelas ni. Alright? Kita nak tengok dia punya itu. Okey, so basically, apa yang saya nak minta cikgu-cikgu buat, once you have already created a team untuk kelas you, alright? Jadi, saya nak cikgu mula gunakanlah, right? Untuk berinteraksi bersama dengan student. Okay, so nanti bila cikgu dah berjaya create team tu, macam ni tadi kan, maknanya saya ada satu team dekat sini lah, alright. Kalau nak create team tu tadi kat sini kan, create team ataupun join a team. Jadi create team ni untuk kita create kan, the class team. Join a team ni untuk kita bagi student, apa nama tu, code tadi tu untuk dia join a team, alright. So once the team is created, kalau kita tengok dekat sini, alright. Alright, kalau kita tengok dekat sini, kelas punya team, dia punya features adalah untuk kelas, untuk mengajar. Kalau kita tengok dia ada 3 types of team tadi tu, dia bukan untuk mengajar, jadi dia punya features ni lain. Alright, dia punya features tu sesuai untuk function dia lah. Kalau learning community tu, dia akan tengok ada research-nya dan macam-macam. Kalau staff team tu, dia ada untuk staff. Right? Tapi yang kita nak fokus adalah menggunakan Microsoft Teams untuk mengajar for your classroom. Nanti kalau kita nak buat ERPH pun, saya punya suggestion is for you to use class team juga, bukannya staff team. Alright? Okay, so kalau kita tengok dekat sini, alright, ada homepage, ada class notebook, classwork, assignment, grades, insight dan juga reflect. Alright? Bila kita create a team untuk kita guna, kita ada the first channel by default adalah the general channel. Right? So, minggu pertama cikgu bawa masuk student ke dalam lab untuk cikgu perkenalkan Microsoft Teams pada diorang. Buat aja Microsoft Teams macam ni dan mula dengan just guna post kat channel ni. Alright? Macam kita tengok hari tu kan, kita boleh buat welcome. Selamat datang. Okay. Sila tulis nama dan tinggal di mana. Okay. Cikgu post je. So, post yang pertama, kita nak biasakan student menggunakan just di general channel, the posting punya site ni, macam kita guna Facebook atau whatever social media yang kita ada lah, untuk biasakan student berinteraksi dekat sini aja dulu. Right? So, minggu pertama, create the team, bagi student masuk nicely, alright? And then just berinteraksi dekat sini. Right? Kalau cikgu nak tanya soalan ke, nak bagi quizzes ke, whatever, dekat just the general channel aja dulu. Right? Bagi student familiarize dengan Microsoft Teams punya interface. Right? Kemudian nanti baru kita start buat benda-benda yang lain. So, kita go step by step. Student pun tak terperanjat, cikgu pun tak terperanjat. Alright? So, that is how we start lah. Jadi, you can actually boleh guna reflect ni, boleh guna. Right? Kalau kita letak reflect dekat sini, katalah kita nak check in, new check in. Kita nak tanya apa? How are you feeling today? Okay lah, how are you feeling today? Kita create check in, how are you feeling today? Reflect ni cikgu boleh letakkan di dalam general channel ni sebelum student masuk contohnya. Maknanya hari ni kalau cikgu tahu cikgu nak bawa student masuk ke dalam lab untuk buat kerja dalam Microsoft Teams, maknanya you letak dulu reflect. You start and you post the reflect dalam tu. Dia bila student masuk, dia buka Microsoft Teams ni dan dia akan dapat soalan untuk reflect ni lah. Maknanya soalan yang pertamanya, how are you feeling today?
Kalau nak menggunakan bahasa Melayu, dan kita buat yang custom tadi tu, tanya dalam bahasa Melayu lah. Alright? So nanti student akan dapat this check in. Alright, dia boleh jawab. Right? Dia klik kat sini. Okay, dia boleh jawab. Okay, kita nak kata, how are you feeling today? Mana ke jawapannya? Sekejap dekat sini, kan? Dah ada ni, how are you feeling today? Ni marah, upset, ni struggling, ni okay, ni good, ni I'm great. Jadi cikgu boleh ajar lah maknanya kalau kata student cikgu bahasa Inggerisnya belum lagi fasih, cikgu bagilah maknanya ni apa dia, lepas tu suruh dia jawab. Katalah saya nak tulis struggling lah. Okay, masalah saya hari ni kan. Okay. So bila dia jawab, dia akan keluar dekat sini. Nanti at the end of the day, cikgu boleh tengok lah. Cikgu boleh apa orang kata, go over dengan student. Kalau kita nampak student tu tiap kali ditanya, jawapannya jawapannya asyik struggling je, then maybe we should ask soalan-soalan lah kan. Kita boleh tanya dia dengan apa masalah dia ke dan sebagainya. Right? So, first week, bila kita dah introduce student dengan Microsoft Teams ni, tugas cikgu ataupun your assignment is to just guna this general channel punya posting aja. Tanya khabar dan sebagainya. Alright? Guna reflect if you want to use reflect. Ataupun kalau cikgu nak letak benda, nak suruh tengok benda pun boleh juga. Katalah kita nak tambah, kita nak kata apps yang lain kita nak masukkan. Okay? Cikgu nak guna apa? Katalah cikgu nak guna YouTube. Cikgu boleh tambahlah link YouTube dekat situ untuk student tengok. Tapi jangan pergi ke tempat lain. Alright? Maksud saya tadi tu, minggu pertama ataupun however time yang you perlukan lah, yang you rasa student you akan comfortable menggunakan ini, adalah hanya guna general channel aja. Just work, play around with the general channel. Kita tak nak masuk assignment apa kata lagi, belum. Just guna the general channel. Katalah, sebuah YouTube ni, katalah you add, alright, save. Okay, so dah ada masuk YouTube channel ni. Nanti kalau cikgu nak masuk, cikgu boleh ambil YouTube punya YouTube punya link, masukkan dekat sini. Based on apa yang kita tengok daripada YouTube ni, cikgu tanyalah soalan-soalan contohnya. Right? Tapi interaksi kita hanya di dalam general channel je dulu. Right? Kasih you familiar with the whole thing, and also for your students to be familiar dengan apa yang ada. Contohnya kan you add your tab, dan kita boleh masukkan dan sebagainya. Alright? Ataupun ada cikgu nak suruh letak assignment ke ataupun letak soalan pun boleh. Whatever it is, just play around with the general channel. Alright? So that is langkah kita yang pertama. Once the students are already set, cikgu decide to actually do this properly. Alright? So the first thing is introduce student kepada Microsoft Teams, macam mana nak log in, macam mana nak join the class dan sebagainya. Kemudian the follow up activity is activity yang berkaitan dengan macam mana nak communicate di dalam the general channel. Boleh? Itu dia. Right? So that's the first thing that we want people to explore. Right? Untuk kita explore penggunaan Microsoft Teams dekat sini. Right? Ada soalan? Doktor nak tanya, kalau student yang guna email lain selain daripada semakmur.edu tu boleh ke masuk? Dia masuk as guest. Jadi tapi you kena bagi dia punya tu lah, dia akan masuk as guest, tapi banyak benda yang dia tak boleh buat lah. Okay. Jadi nak tak nak kena guna juga ID tu kan? Okay. Dia yang apa nama? Yang 200 tu maknanya satu kali upload ke apa?
ke memang totalnya 200 saja? Oh, yang mana yang upload ID tu doktor? Dia sekali upload boleh 200 Tapi lebih, boleh upload banyak kali 200 lah kan? Dia kena upload banyak kali lah. Okay. Tadi Right. apa tu kena pecah-pecahkan saya punya Excel tu. Lambat sikit. Right. Okay. So maknanya semua student akan ada lah ID tu. Kita nak pastikan yang itu je. Supaya Alright. whichever class yang decide to join, all the students will have the ID, will have the credential lah untuk dia log in dan sebagainya. Okay. Kalau boleh kita tak nak guna ID lain. Alright. Satunya security purposes. Because kalau kita guna ID lain maknanya dia akan terbuka. Alright, and kita tak naklah data student terkeluar dan sebagainya. So better kita bagi student semua ID. Macam saya kata tadi, it doesn't have to be in the entire school all at once. Cikgu identify kelas mana yang akan menggunakan, kelas mana, cikgu mana yang setuju nak explore this really seriously. You give those classes dulu ID-nya. Kan? Alright. And then so that they can actually start working with it lah. Okay. Okay, alright. So Okay, ada tak soalan lain, cikgu-cikgu lain? So benda-benda yang macam ni dia punya interface ni, cikgu boleh explore sama dengan student lah. Bila macam mana nak bagi all of these things, what are the other options yang ada dan sebagainya kan? Macam-macam ada dekat sini. Actually there's so many things that you can actually do walaupun general channel ini, walaupun just di landing page sahaja. Right? Jadi up to cikgu lah macam mana, how far you want your students to actually be able to use this. Tapi this is the first step to communicate dengan student. Right? Dia apa orang kata, dia punya modus operandi is actually like any other social media yang lain. It's actually where you have conversation dan sebagainya. Alright? Okay, so this is the first thing yang saya nak cikgu buat di dalam Microsoft Teams. Okay, so yang keduanya, bila kita dah actually create, let me see if I still do I have students in that? Ada 2. Okay, baru 2 orang masuk Okay, alright. The next one yang you would like to set up is actually the class notebook. Tapi class notebook ni kalau kita buat later pun tak apa. What I want you to actually do is assignment dulu lah kot. Alright, kita tengok dekat assignment. Alright, sebabnya kita nak start menggunakan, oleh kerana HLAF punya projek ini juga menitik beratkan reading problems. Alright, kita nak ada intervention program based on reading capability of your students kan. Jadi kita nak mulakan dengan melihat kepada assignment. Alright, melihat kepada assignment, okay? So okay, alright. So apa nama ni, the learning accelerators hanya available di dalam assignment. Yang 2 yang kita nak guna ni adalah, kalau kita create kat sini learning accelerators ni kan, yang 2 yang kita nak guna adalah reading progress dengan math progress. Speaker progress dengan search progress ni later. Alright, kalau macam sekolah menengah mungkin form 4 ke mungkin you want to use the speaker progress. Alright, search progress ni budak form 6 kot. Okay, level lower secondary dengan I don't think you do that much of a research unless you want to do it lah kan. Tapi yang penting saya rasa yang akan memberi impact kepada student is the reading progress and also the math progress. Right? So kalau kita tengok dekat reading progress, kita tengok reading progress dulu lah So kami nak cadangkan you use these 2 learning accelerators as the main activity di dalam kita menggunakan tools Microsoft. Alright, you can decide macam mana you nak guna. Right, yang ni pun saya dah tunjuk dah hari tu kan. Maknanya untuk reading progress ni beza dengan reading coach hanya bahasa Inggeris. Dan sekarang ada Spanish kalau tak silap saya. Tapi reading progress ni can be any languages. Dia ada dalam 100 languages yang dia support. Jadi kalau dalam bahasa Melayu pun boleh.
Alright, kalau kita mengajar, kita tak adalah bahasa Tamil kan, tapi SJKT Farid Ibrahim tu dia guna bahasa Tamil. Alright, so kalau kata kita ada student di dalam kelas kita ada masalah membaca dalam bahasa Melayu dan kita guna yang bahasa Melayu. Alright, kalau ada bahasa Inggeris, kata dalam cikgu bahasa Inggeris, you have your students struggling to read in English, then we're going to use reading progress in English. Alright, so basically kalau kita tengok dekat sini, there are 3 ways of putting in the text. Alright, satu is the library. Saya tak berapa menggalakkan guna library ni because library ni walaupun reading assignment macam ni ada level-level macam ni kan, tapi masih lagi orang kata dibina oleh Mak Saleh. Jadi dari segi culture-nya ataupun dari segi subject matter-nya lebih kepada negara barat. Kat sini tak ada polar bear. Student kita baca polar bear, kita nak tengok macam mana. Benda yang kita baca akan mudah kita faham kalau dia berkait dengan kita. You bagi student baca tentang polar bear, it's not going to help them. Actually, dia tahu for general knowledge tu okey lah kan. Tapi kita nak bantu dia membaca dan memahami. So, but that's why guna teks yang relevant to us. Alright? Jadi kalau dalam library yang disediakan ni, all of these texts are actually teks yang berunsurkan budaya barat ataupun subjek-subjek barat. Right? So, unfair. Pada saya tak adil lah kita bagi student kita baca benda ni dan suruh dia faham. Alright? Because untuk memahami benda yang kita baca, it has to be culturally relevant. Right? Lagi mudah kita faham bila benda tu berkait dengan budaya kita, agama kita dan sebagainya. Right? So to me, unless your students are already very highly fluent in reading, right? Then boleh guna. Kalau tak, saya rasa kita guna yang kita punya dalam textbook je. Alright, you can import Word or PDF. Dan cikgu ambil bahagian di dalam buku teks yang berkenaan, alright? Cikgu masukkan dekat sini dan suruh student practice baca benda itu. Right? Which to me is more meaningful. Okay, so itu cadangan saya. Kalau nak guna yang library tu boleh je kalau ni kan. Tapi pada saya, if it is kita nak suruh dia baca, dia akan diuji based on teks yang ada di dalam buku teks. Kan? Jadi lebih baiklah kita lebih relevan kalau kita gunakan teks-teks di dalam buku teks itu untuk kita bagi latihan membaca. Right? So you can upload. Sini kan ambil daripada kelas notebook ke ataupun upload video device whatever lah. Jadi what you can do is buku-buku teks pun ada the e-version kan. Jadi cikgu ambil je copy je ataupun screenshot je one, okay, PDF kan. Lepas tu masukkan dekat sini and then get your students to read. Baru kita tahu dari segi level membaca student kita dekat level mana. Right? I think you have done ada cikgu dah guna pun reading progressnya ataupun reading coach. Itulah bila benda tu dibaca, the system akan menganalisa bacaan student kita tu dan dia akan bagi the statistic accuracy-nya macam mana, dari segi dia punya intonation dan sebagainya. Alright, so based on that baru kita boleh tolong ataupun baru kita boleh bagi student kita teks-teks yang relevan, level yang relevan untuk dia baca. Hopefully dia akan improve fluency membacanya dan also hopefully dia akan improve kefahaman membaca. Right? So that's the thing that we want to happen. Cara yang kedua adalah menggunakan AI. Alright, maknanya yang ini AI yang generatekan. Kalau kita tengok dekat sini, sekarang ni bahasanya banyak. So you can actually use bahasa Melayu pun ada kalau tak silap saya. There you go, Malaysia. Alright. Jadi kalau cikgu mengajar geografi contohnya, alright, ataupun cikgu mengajar sains, cikgu mengajar agama. Dan cikgu tahu dalam kelas cikgu ada 2-3 orang yang bacanya tak berapa lancar. Jadi cikgu boleh jadikan ini satu aktiviti yang berasingan, alright. Masukkan kat dalam Microsoft Teams, okay, and then assign the students to actually read. Learning accelerators ini pada saya boleh digunakan 2 cara. Satu ialah untuk semua orang, untuk semua dalam kelas. Tapi kadang-kadang bila kita cakap tentang membaca ni, tak semua orang ada masalah membaca.
Jadi tak adil lah pula kita paksa budak yang dah pandai baca untuk baca kan teks yang sama kan. Jadi kita boleh actually personalizekan, customizekan bacaan based on students itu punya ability to read. Right? Sebab di dalam Microsoft Teams kita boleh buat dalam grup dan sebagainya dan kita boleh laksanakan seperti itu. Right? So that's basically the reading progress. Okay, saya tunjuk satu lah macam mana kita nak buat. Saya tunjuk yang inilah. Tapi yang ini pun, oleh kerana dia akan guna bahasa Melayu, tapi teks asalnya masih lagi teks bahasa Inggeris yang ditranslate. Bila teks bahasa Inggeris itu, dia masih lagi akan datang daripada Barat. Itu sebabnya saya lebih suka kalau kita guna yang PDF ataupun Word upload tadi tu. Sebab yang itu kita boleh ambil daripada buku teks kita betul-betul, masukkan dekat situ. Yang ini, kita cakap ni kan, passage will be translated. Dia bukan ambil passage bahasa Melayu terus. Dia ambil passage bahasa Inggeris tapi ditranslatekan ke bahasa yang kita pilih. Kalau macam kita ni pilih bahasa Melayu, dia akan translate kepada bahasa Melayu lah. Tapi teks asalnya masih lagi dalam bahasa Inggeris. Masih lagi berasal daripada orang Barat. Kurikulum Barat. Jadi mungkin juga masih lagi mungkin tak sesuai dekat level student kita. Jadi it's up to us lah kan. Alright, so just nak demo saya guna yang inilah sebab saya tak ada akses kepada buku teks, jadi saya tak tahu yang ini. Tapi nanti cikgu boleh ambil buku teks sendiri dan copy paste ke dan sebagainya. Okey. Okey, ni cikgu tengok Saya minta tadi earth kan. Tunggu-tunggu tundras. Kita belajar tak tundras dalam kurikulum kita? Kalau tak ada maknanya tak berapa nak sesuai lah kan. Jadi boleh aja kita guna. Kalau kata-kata tak ada benda lain yang kita nak ataupun maksud kita malas nak create another text dan sebagainya, boleh guna. Tapi dari segi kesesuaian. Right? So take a look at kesesuaian yang sama ada bila cikgu bagi exercise macam ni, dia akan membantu student kita tak? Dari segi meningkatkan lagi kebolehan dia membaca secara lancar dan meningkatkan lagi kefahaman dia pada benda-benda yang dia baca. Right? Itu tujuan kita. Okay? So, kalau kata, okay lah, use this passage. Baca dulu, make sure that it's correct. Alright? Dan, okay, dia akan use this passage. Okay, bacalah dia punya tu kan. Lepas tu nanti, ini passage yang akan dibaca. Alright, dalam bahasa Melayu. Dan kita boleh set up sinilah. Yang ini pun saya dah tunjuk hari tu kan. Macam mana nak guna. Reading level yang katalah reading level 3. Genre non-fiction. Okay, number of trial, kita bagi dia baca 3 kali dalam masa 10 minit. Kali ketiga dia kena upload. Alright. Time limit cut off, yes. Okay. Pronunciation sensitivity ni kita boleh kita boleh guna default atau kita boleh pilih sama ada nak less sensitive ataupun more sensitive. Less sensitive ni maknanya kalau dia buat silap sikit, dia tak akan detect. More sensitive ni dia akan lagi accurate. Jadi terpulang pada mana yang kita nak guna. Kalau saya guna default je lah. Alright. Kemudian reading coach ni kalau kita nak dia practice lepas tu boleh on kan. Kalau tidak letak off kan saja. And then comprehension question ni kalau kata kita nak tanya soalan selepas dia baca, then you can turn it on. Dia akan come up with the question. Alright. Right. Kalau nak letak kat situ lah Okey, kemudian dah habis, kita bagi instruction dekat sini, katalah reading practice 1. Kita bahasa Melayu tadi kan, latihan membaca. 1. Alright, sila baca dengan teliti. Okay, dan kalau nak bagi points, boleh bagi points. Ataupun kalau cikgu nak letak rubrik pun boleh. Okay, jadi student boleh tahulah apa yang kita nak tengok, apa yang kita nak assess, apa yang kita nak uji dalam pembacaan dia tu dari segi sebutannya ke dan sebagainya. Cikgu boleh tambah kat sini kalau ada rubrik yang telah dibina ataupun yang telah disediakan oleh KPM, level-level membaca dan sebagainya. So once this is done, kata saya nak bagi point lah sampai bagi 10. Alright, dan once ni kita boleh assign,
kita boleh assign now, ataupun kalau kita nak schedule it, maknanya cikgu boleh buat exercise ni awal. Alright, katalah cikgu nak bawa student masuk lab hari Isnin. Hari Rabu. Cikgu boleh start buatnya hari Isnin, lepas tu letak date hari Rabu. Jadi hari Rabu baru dia akan keluar. Cuma hati-hati time zone. Kadang-kadang kita letak pukul 11 kita, actually dia gunakan time zone lain. Jadi tak keluar-keluar. Kan? Jadi those are some of the things yang kita kena tengok. Alright. So kalau saya kata assign now, so it will be assigned lah kepada cikgu-cikgu yang di dalam kelas saya tadi tu, you akan dapat notification mengatakan there is a reading text that you need to read. Alright, so that is cara macam mana kita boleh menggunakan reading progress untuk student kita. Dan reading progress ini bukan hanya untuk guru bahasa, boleh digunakan oleh semua guru. Sebab ni student kita baca semua. Baca history pun baca, mathematics pun dia kena baca, alright, dan sebagainya. Jadi kebolehan membaca ni merentas subjek. Jadi cikgu yang mengajar matematik pun boleh ambil, orang kata soalan-soalan yang panjang-panjang tu masukkan dalam ni, suku student baca. Dia takkan boleh solve the problem if dia tak baca. Kan, kalau dia tak erti membaca. Kan? Jadi tak semestinya guru bahasa saja boleh menggunakan reading progress ni. Saya cadangkan semua guru. Sebabnya saya rasa semua subjek kena membaca. Right? Subjek geografi baca je lain. Dari segi terminologinya lain. Subjek sains bacaannya pun lain. Right? So you need them to be able to read all of this. Right? So gunakan ini untuk kita bantu student kita, especially those yang struggle membaca lah. Right? Kalau kata kita tahu secara ininya, student kita ada masalah membaca. Sebabnya kalau tak reti baca, cikgu tak boleh ke mana. You cannot go anywhere. Right? Walaupun kita digital hari ni, ada yang boleh voice dan sebagainya, but you still need to read. Right? So masalah membaca ni, we have to take it seriously. Right? So that is the thing that we can actually use. Okay? So, then yang keduanya adalah learning accelerators, math. Right? Math progress. Right? Math progress ni sama lebih kurangnya, tapi math progress ni lebih kepada latihan. Jadi cikgu, oleh kerana kita boleh assign, bukan assign now, assign kemudian, cikgu boleh create actually a lot of assignment in math progress, dan cikgu schedulekan bila benda ni akan keluar untuk student cikgu praktis. Yang ini lebih kepada praktis. Katalah cikgu mengajar fraction, lepas tu cikgu nak student latihan. Alright, berlatih. Alright, dan cikgu boleh create dekat sini. Alright, bukan cikgu yang create. The system will create for you. Dia bagi satu example dan dia akan keluarkan, dia akan generate a question that is necessary. Right? So that is orang kata, okay, macam mana contoh dekat sini kan, kategori, okay, nak yang mana, fraction, number, operation, algebra dan sebagainya. Katalah fraction, choose a topic, basic operation, okay, generate. So soalan ni akan keluar sendiri. Itu dia. Right? Jadi cikgu buat itu je. Right? Jadi kalau cikgu nak generate 10 exercise pun, dalam masa 5 minit pun boleh siap. Lepas tu cikgu assign satu-satu. Maknanya latihan ni akan ada sebab student kita ada akses kepada Microsoft Teams ni anytime, anywhere. Dia kalau kat rumah dia ada laptop, ada parents dia ada laptop dan sebagainya, ataupun dia ada smartphone, dia boleh akses. So cikgu, okay, hari ni cikgu keluarkan satu. The next one keluarkan lagi satu. Alright? Maknanya dalam satu minggu tu ada tiga latihan menggunakan math progress. Alright? To generate macam tadi lah, tengok sekejap je kan. Right? So you can actually arrange that. Jadi cikgu nanti bila student dah buat, cikgu tengok result je. Tak payah nak buat, tak payah nak correct, tak payah nak tengok dan sebagainya. Dapat result aja dekat cikgu punya grades tadi tu. Alright? So dua ni as far as assignment is concerned, saya nak introduce dua ni supaya kalau cikgu dah nak mula guna, cikgu boleh guna assignment untuk either reading progress ataupun math progress. Alright? So tiga benda ni lah yang saya dalam Microsoft Teams yang saya nak cikgu mula tengok, mula explore. Yang pertamanya, create a Teams
untuk student, masukkan student ataupun bagi student the code in order for them to masuk. Once they are already in the teams, just guna general channel for you to communicate with your students. Right? Bila kita dah nampak students kita okay dari segi interaction dalam ni dan sebagainya, then baru kita introduce assignment pertama. Kita kata kat student, you can log in, there is an assignment for you to do, buat assignment ni. Sama ada cikgu nak buat semasa di dalam lab, ataupun cikgu nak assign dekat rumah, sama apa yang kata decision sama ada nak buat dalam lab atau dekat rumah ni bergantung kepada student kita punya ketersediaan dari segi devices. Ada tak devices? Kalau tak ada devices kat rumah, maknanya kita tak bolehlah suruh dia buat kat rumah. Kan dia takkan buatnya. Jadi maknanya you create the thing, maybe you use a little bit of your class time. Katalah kelas kita berapa minit? 40 minit. Alright? 15 minit terakhir, go inside Teams and do the exercise. Alright? Yang sebelum-sebelum tu you boleh mengajar secara biasa. Alright? Okay? Remember apa nama ni? Teknologi ni kita guna untuk sokong, untuk bantu apa yang kita ajar. Extra exercises dan sebagainya. Dengan adanya AI dan sebagainya, ekstra tu tak membebankan kita dah. Sebab benda tu boleh dilakukan dengan mudah sangat-sangat. Okay? Soalan? Alright. Saya nak tunjuk mana ke dia? Okey, ini saya buat untuk Canva, tapi untuk Microsoft Teams ni pun boleh kita gunakan konsep yang sama lah, kan? Kalau kata kita nak decide dekat mana kita nak masukkan benda, dekat mana kita nak gunakan tools yang kita ada ni. Alright? Jadi kita dalam kita punya structure kelas kita ada pertamanya set induction. Alright? Sesuai tak kita nak guna Microsoft Teams untuk set induction contohnya. Dan lepas tu kita mengajar the lesson proper, kan? Lesson proper, ada tak ruang dekat dalam kita sambil kita mengajar tu kita nak menggunakan Microsoft Teams. Contohnya lah cikgu mengajar, kan? Lepas tu cikgu nak student respond. Cikgu tak nak student angkat tangan bising-bising. Cikgu kata okey buka, masa masuk dalam kelas tu kita dah ready dengan Microsoft Teams. Cikgu tanya soalan, dia jawab dalam general channel Microsoft Teams. Right? Jadi salah satu kegunaannya Microsoft Teams ni boleh juga digunakan untuk class management. Right? So sebabnya kita nak semua orang jawab. Kalau kalau kita cara biasa tu kan orang yang sama jawab 3 kali. Kan? Yang lain diam. So sekarang ni kita kata okey, tak mahu jawab, tak mahu angkat tangan, tak mahu jawab, you jawab dalam Microsoft Teams dekat general channel. Everybody will have to bagi jawapan. Kadang-kadang student ni bila disuruh tulis, dia boleh. Bila kita suruh dia jawab verbally, dia tak nak. Right? So this is memperbagaikan channel yang kita boleh guna untuk memastikan semua student is actually involved. Right? Interact dengan kita. No one is left behind. Right? Jadi kita ada beberapa channel sekarang. Satu, kalau dalam kelas kan, satu kita guna verbal. Yang keduanya kalau yang tak nak jawab verbally tu, okey, you tulis dalam Microsoft Teams. Tulis dalam general channel tu, soalan saya adalah apa yang you faham, warna apa yang you nampak, contohnya kan. Dia jawab kat situ lah. Right? So boleh tak kita gunakan Microsoft Teams dekat when we are the main lesson. Maknanya masa kita mengajar konsep baru ataupun whatever that you are introducing. Right? Next one is usually kita akan bagi, bila kita dah mengajar, kita nak tahu dia orang faham tak faham, kita bagi quiz. Right? So your option now, selain daripada quiz yang you tanya, student jawab, you can actually put the quiz dalam Microsoft Teams. Right? So dia jawab dalam Microsoft Teams. Okay? Dan kemudian yang lain-lain lah. Ada sebagainya. Jadi contohnya, maksud saya tu, tools yang kita ada, kita gunakan untuk membantu, untuk menambah nilai kepada apa yang kita ajar. Jadi kita kena decide dekat mana, dalam structure kelas kita tu, dalam struktur pengajaran kita tu, kat mana yang paling sesuai tools kita nak introduce tools ni. Kita tak gunakan teknologi sepanjang masa. We don't use that.
Right? Tapi kita gunakan di masa-masa di tempat-tempat yang mana teknologi ini menambah nilai kepada kefahaman student, interaction student, collaboration student dan sebagainya. Okey? Itu contoh. Saya udah hilang dah ni. Okey. Sini. Okey. Alright? So that is ni. Ada soalan ke? Macam ada soalan. Alright, so saya nak off ni lah. Tak jadi buat yang ni. Okay, so tak nak introduce anything new. 3 benda ni saja yang saya nak cikgu try. Right? Before the next meeting. Next meeting, you abang kata, you report to me. Alright? Apa yang cikgu dah cuba. What works, what do not work. Kalau tak jadi, tak apa cikgu. Jangan rasa tak jadi tu. Ini kan, kadang-kadang benda yang tak jadi itu lagi bagus daripada benda yang jadi. Sebabnya bila tak jadi, kita fikir 3-4 kali. We find alternative dan sebagainya. Alright? And catatlah kenapa, apa benda yang you buat, kenapa dia tak jadi. Bukan kenapa dia tak jadi. You buat macam ni, lepas tu dia jadi macam ni. Tidak, orang kata menurut apa yang you nak. It's not what you expected. Right? Then nanti kita akan tengoklah, what happened. Right? Selalunya, bila kita tanya macam tu, dia akan ada alternatif lain. Jadi, that is how kita jadi kreatif. That is how, sebab mencari solusi ni adalah cara kita mengasah kita punya minda, our own mind. Right? When this doesn't work, what else can we do? Kona aku mana? Right? So that is something that, jadi kalau tak jadi pun tak apa. Just try it out. Okay. Alright, so to Microsoft Teams. Yang keduanya adalah Copilot. Tapi Copilot ni tak apa. Maybe the next one. Tapi just saya nak tunjuklah. Kalau bila cikgu bila cikgu log in dengan menggunakan ID yang ada EDU tadi tu, right? Dia akan ada this one thing ni, teach ni kan. Agent-agent ni kemudian kita belajar. Yang teach ni maknanya dekat sini kita boleh gunakan benda ni lah. Kalau cikgu nak apa orang kata, nak buat lesson plan dan sebagainya, alright? Cikgu boleh gunakan dekat sini. Contohnya lesson plan kan. Subjek apa dan sebagainya. Kalau cikgu ada standard, kita boleh masukkan standard ni dekat sini. Boleh berapa jam, berapa lama lessonnya dan sebagainya. Kalau lah kita punya 30 minit katakan kan. 30 minit. Ada standard curriculum Malaysia punya letak kat sini. Jadi dia akan based on the standard lah. Maknanya kita tak lari lah daripada syllabus yang kita ada. Alright? Ada yang penting dekat sini ni. This is the prompt. Jadi cikgu boleh describe exactly apa yang cikgu nak. Alright? Katalah cikgu mengajar algebra. Form 4. Alright? Taknya ada, standardnya ada. Tapi cikgu nak create, cikgu orang kata tak nak ngajar cara lama lagi kan. Katakanlah nak kreatif lah sikit kan. Nak ini. Tapi cikgu tak ada idea. Guna jalan ni. Kan, kata saya ni nak mengajar budak-budak form 4 algebra. Alright, dalam kelas saya ada berbagai level pengetahuan algebranya. Right, dan saya nak algebra contoh-contoh yang digunakan menunjukkan macam mana algebra ini berkait dengan kehidupan harian kita. Dia keluar lesson plan letter. Right, kita cuba select subject math. Grade level. Sekolah menengah grade 6 ke atas, 7 ke atas atau lebih 7. Language English lah ataupun language Melayu lah. Ada tak Malay? Oh, Malay tak ada. Yang ni dia tak ada, dia kena guna English lah Okay. I am going to teach algebra to 7th grade. 7th grade ni form 1 7th grade.
Let's create a lesson plan to introduce concept and use real life situation. Situation as examples of algebra in action. My class is heterogeneous. Create a suitable 10-question quiz to use as an exit ticket. Saya tengok jadi tak dia. Itu dia. Dua minit je. Okay. Itu objektifnya. Right? Itu material yang diperlukan. Itu konten yang kita boleh gunakan. Konten ni kita boleh edit kalau kita tengok sebabnya saya tak masukkan standard tadi kan. Jadi tak adalah dia tak ada standard, dia guna secara generik ajalah kan. Jadi kalau kita masukkan standard tadi tu, maknanya dia akan keluarkan konten ni berasaskan standard tu juga. Alright? And then algebra in real life, hands-on algebra interactive practice, okay, review and exit table quiz. Jadi siap satu lesson plan. Cikgu boleh tengok kalau sesuai guna. Kalau tak sesuai buat lain kan. So this is one features yang ada dalam Microsoft Copilot hari ini yang memang sesuai untuk kita, gunakan as an educator lah, membantu kita dari segi penggunaan ataupun to generate something like this. Alright? Kalau sesuai, tengok sini kan, dia draft kan. Maknanya cikgu boleh enhance, boleh ini. Dekat mana-mana yang tempat yang ada ni, maknanya cikgu boleh edit benda ni. Alright? Dan cikgu kat sini pun cikgu boleh ni. Length-nya, language-nya, instructional tone ke dan sebagainya ni boleh kita tengok daripada sini lah. Tapi apa yang nak saya emphasize adalah, kalau kata cikgu nak mengajar sesuatu and you don't have actually any new ideas, dah mengajar cara macam tu, kita dah mengajar 7 tahun, 7 tahun cara yang sama saja, but you want to change, you want to actually make an impact with your students learning dan sebagainya. So this is available to you. Ini ada pada cikgu untuk cikgu gunakan untuk membantu kita tetapi tidak membebankan kita. Alright, what you do is generate this, dan tengok sesuai tak sesuai. Mana yang tak sesuai kita betulkan lah. Right? Again, benda ni sebabnya saya tak ada letak standard Malaysian punya standard curriculum dan sebagainya, dia akan keluar something yang generic dan yang kadang-kadang tak sesuai pun. Right? Tapi kita tengok, kita at least we have a working document. Kita dah ada something to start off. Daripada sini kita gunakanlah kita punya kemampuan mengajar, kita punya our experience mengajar, our experience dengan our students dan sebagainya untuk nak membetulkan. Tetapi the general idea is already there. Tak perlu nak fikir dah. Right? So that is what Copilot can do to help us in terms of mengajar, dari segi mengajarnya. Alright? Kalau kita tengok dekat ni tadi itu setakat itu lesson plan je baru kan. Kalau if you go back, okay, bukan setakat lesson plan yang ada tadi kan. Kita ada homework and assignment, kita ada study aids kalau kita nak create benda-benda yang lain, kita ada all the other lesson resources dan sebagainya. Right? Jadi again, teknologi ini kalau kita guna dengan betul, saya rasa sangat-sangat membantu dari segi apa yang kita boleh buat dengan student dan apa yang memudahkan lagi kerja kita.
Alright? Okay, so saya nak tunjuk itu sikit je. Tak mau overwhelm. Okay, yang lain nanti kita tengok kemudian step by step. Tapi yang penting yang saya nak cikgu explore tadi tu adalah the Microsoft Teams. Right? Yang ini, again, macam saya katalah, you can use this. Kalau kita guna yang chat biasa ni pun, alright? Cikgu boleh je guna dekat sini. Okay? Boleh tambah, katalah kita boleh tambah konten dekat sini. Lepas tu cikgu nak gunakan untuk untuk create quizzes contohnya. Masukkan teks yang kita ngajar daripada buku teks dan sebagainya, kita tak nak guna quiz dalam buku teks tu, kita masukkan dekat sini, lepas tu suruh dia generate quiz pun boleh je. Alright? So there's a lot of things that you can actually do in terms of apa yang ada dekat sini hari ni. Alright? Many things that you can do. Create text, upload text, attach dan sebagainya lah. Okay? Dan kalau malas nak tulis, cakap je. Right? You can actually speak. Okay, can you generate 3 examples of how the sun affect plants? Dia kena cakap masalah. Okay. That's all. Cakap je. Right? So now, we'll generate to you. Right? So malas cakap boleh, malas tulis boleh cakap. Kalau you nak tulis pun boleh, you nak tulis dalam bahasa apa pun boleh. It doesn't have to be formal language. Boleh cakap dengan, cara bercakap, orang kata conversation. Actually conversation, cara conversation ini lagi mudah difahami. Alright? Dan bila lama-lama cikgu guna nanti, Copilot ke ChatGPT ke Gemini ke dan sebagainya, dia dah kenal kita punya cara. Nanti banyak benda cikgu tak payah bagi instruction pun dia dah tahu. Ataupun dia akan suggest pada cikgu. Cikgu nak macam ni ke? Kan? Jadi lama-lama dia kenal. The data that is being written here akan di-capture dan that is actually your profile. Itu sebabnya hati-hati guna all this generative AI ni. Jangan masuk terlalu banyak benda personal. Because that can actually be used against you. Alright? Okay, so that's basically what you can actually do lah untuk kita sekarang ni dengan adanya account masing-masing ni, account your personal account, sekolah punya account, banyak a lot of things yang boleh kita gunakan. Hari tu dalam The 5 it's a little bit limited sebabnya dalam The 5 the core tools adalah Google. Right, Microsoft ni dia menumpang Google punya database. Jadi itu sebabnya ada certain things yang kita tak boleh buat. Macam sekarang ni lah masalahnya adalah storage penuh. Right, jadi kita tak boleh nak create anything new menggunakan The 5. So that's the reason why mana-mana sekolah yang ingin melakukan digital transformation menggunakan Microsoft ni, kita galakkan untuk masing-masing banner ataupun beli ataupun establish your own domain. Alright, macam saya kata tadi awal-awal tadi lah, Terengganu tahun inilah dengar plannya, perancangannya 90 buah sekolah di Terengganu akan menggunakan domain sendiri untuk Microsoft Showcase School. Alright, so Kahang, you are one of the few yang actually have taken a good lead dalam inilah dalam melaksanakan transformasi digital. Orang kata rohnya adalah transformasi digital. Kita hanya pilih menggunakan Microsoft Tools untuk melakukan transformasi digital. Bukan bermakna kita tak boleh guna tools-tools yang lain, boleh aja. Tapi core tools yang kita nak guna untuk kita punya transformasi digital adalah gunakan Microsoft Tools. Sebab ada benda-benda dalam Microsoft ni tidak ada di tempat lain. Pada kita benda-benda tu adalah benda-benda yang sangat-sangat berkait dengan pendidikan. Okay? Alright. Tinggal 6 minit lagi, ada siapa-siapa nak tanya soalan apa semua? Saya kata that is all my sharing hari ni. So 3 benda tu lah. 3 benda tu yang saya nak you explore. One is to create the team. Get your students to be familiarized with communicating in teams. Yang keduanya, kalau cikgu semua subjek, you can use reading progress sebagai salah satu intervensi, especially kalau you tahu student dalam kelas you ada masalah membaca.
It doesn't matter what subject. Dan untuk cikgu matematik khasnya, right, you can use the math progress in order to create more learning activities for your students. Okay, dan untuk Copilot ni just for you to actually saya introduce hanya untuk nak kalau cikgu nak gunanya lah, instead of kalau kata guna selama ni guna ChatGPT ke apa ke, you can actually now have the option of using Copilot. Asasnya sama, alright, asasnya sama saja. Okay, alright, so I'm going to stop sharing. Any question, anything that needs to be mentioned anymore? Soalan lain dan sebagainya? Kalau tak ada, saya serahkan balik pada Adam lah, ataupun Cikgu Nora. Okey, terima kasih Dr. Azma atas perkongsian tadi. So, ada beberapa beberapa benda barulah yang nak kena explore. So, diharapkan cikgu-cikgu semua dapat cubalah dengan tool ni sementara, dan juga untuk sekolah-sekolah rendah, kita dalam proses menunggu surat untuk disign semua, dan lepas pada tu insya-Allah kita akan mulakan proses untuk mendapatkan lesen Microsoft A1 tu insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dekat sini. Cikgu Nora ada apa-apa nak share? Tak ada. Okey. Buka kamera. Dokumentasi, buka kamera. Okeylah. Ambil gambar. Buka kamera untuk kita ambil gambar lah. Dokumentasi kita. RPH.